Assalamualaikum. Hai. Hari ni kita belajar cara nak tukar motor kipas untuk kereta Toyota Vios. Okey, terlebih dulu kena buka air filter box. Yang ni aku dah buka, nampak kosong, senang bawa kerja. Kalau tidak tak boleh, sempit. Okey, lepas tu kawan carilah apa, plier ke apa untuk ni buka klip ni, hose atas radiator tu. Lepas tu boleh buka segala jenis wire ataupun konektor kipas tu kalau cabut, dan wire yang melekat dekat housing kipas ni kena buka ya. Sebab kita nak tarik keluar dia punya housing kipas ni, nak tukar motor kan. Okey, semua wire dah cabut daripada housing kipas. Okey, ni hose tangki spare ya. Tangki spare radiator cabut. Okey, slow jap, tak nampak. Ni dia ada klip ya, atas bawah. Atas saja, kiri kanan. Yang pegang housing tu dengan radiator. Yang aku tunjuk ni, ni. Korang tekan je dengan dua jari tu. Lepas tu dia akan keluar, housing dia akan terkeluar. Ni kat sini. Atas ya, kiri dan kanan. Atas sahaja. Ni aku tunjuk ni. Kau tekan je. Jadi dia keluar. Hose cabut. Kalau tidak tak boleh keluar housing ni. Hose atas tu cabut. Cabut je. Lepas tu korang lipat. Nampak? Dia tak ada skru. Tak ada apa-apa skru. Bawah dia duduk je. Duduk dekat dia punya key dia tu kat bawah kan. Okey. Cabut situ ada wiring tersangkut situ. Okey, apabila dah terlepas semua, dah buka semua wiring yang melekat tu, kau boleh tarik naik atas. Okey, macam ni. Dengan tangki-tangki sekali melekat kat situ ya, dekat housing tu. Ni lah kipas dia. Kipas masih okey. Cuma motor dia saja ada bunyi sikit. Dia bearing lah, bearing. Dia ada bunyi sikit. Ni adalah original Toyota ya, ori kilang. Dia ada chop Toyota. Ni nanti kita cuci balik lah, aku cuci balik lah kipas tu. Nak buka tu dia ada skru nombor 8 bukan, nut nombor 8. Ikat kipas tu nombor 8. Yang ikat motor ni skru, 3 biji skru ya. Ni. Aku tukar yang ni. Aku tak pakai yang chop Toyota sebab mahal sangat. Aku pakai Denso Coolgear ni. Dia murah sikit. Dia tak ada chop Toyota je lah. Apabila chop Toyota dia jadi mahal. Function sama je. Kod pun lain tapi boleh masuk, sama je. Dia punya konektor sama. Okey, dah pasang siap. Pasang. Macam mana kau buka, macam tu lah kau pasang balik motor tadi dan kipas tu. Ni dah siap. Aku siap cuci sikit lah itu. Housing tu bersih sikit. Pasang balik. Letak je, masuk dekat dia punya slot bawah tu, key bawah tu. Ni aku tunjuk tu kan. Dia punya tu ada klip tu. Tekan je. Dia akan ada bunyi, Atas, kiri, kanan. Ada bunyi dia masuk, dia bunyi, lepas tu kau goyang. Dia dah lekat lah tu. Okey, bolehlah pasang balik. Dia punya ni, konektor ni. Wiring lekatkan balik dekat housing yang tadi kan. Yang buka tadi, yang melekat tu. Pasang balik. Segala jenis klip-klip tu. Hose tangki spare pasang balik dekat dekat tu, radiator tu. Pasang balik hose atas radiator, klip jangan lupa pasang balik. Pakai plier ni plier khas untuk buka klip klip radiator lah, segala jenis klip special tool tu. Senang kerja.
Okey, dah siap semua, cek balik. Pakai lampu takut tak nampak, cek air takut kurang. Air kurang tadi keluar kan, hose kita cabut, tambah air dekat radiator. Pasang balik semua, pasang air filter dan start enjin. Okey, selamat mencuba.